Wah, treasure hunt dari UMW Toyota nampaknya kembali. Kali ini mereka buat dengan legenda truck pickup pula. Model ini tak lain tak bukan Toyota Hilux lah. Program Hilux Unleashed The Ultimate Challenge ini besar juga sebenarnya. Ada hampir 50 pemilik Hilux yang bertanding. Dari KL ada, dari JB pun ada. Tiap kereta pula cun belaka. Tiba-tiba rasa minat kereta sasa macam ni. Semua sekali kena pergi 5 checkpoint, iaitu Pekan Linggi, Lubuk Cina, Masjid Tanah, Jalan Melaka Raya 3 dan juga Pantai Kelebang New Council Parking Lot. Kat sini pun ada taxi ride yang mana ia tonjol kebolehan Hilux dekat Pantai Kelebang ni. Boleh tahan epic weh. Kiraan pemakahan pula ikut bilangan jawapan betul kepada soalan yang diberi ni. Tengok gaya pembincangan mereka ni macam kena teka nama kedai. Yang pentingnya kena sampai destinasi terakhir Doubletree by Hilton Melaka sebelum 3pm lah. Kalau tak, tolak markah. Hadiah pemenang pun sebenarnya lumayan juga. Cecah RM10,000 bai. Tapi soalan dia tak mudah. Baca berkali-kali pun belum tentu dapat jawab dengan betul. Sebelum nak umum tu, mereka sebenarnya dedah dulu jawapan kepada antara soalan paling menarik dan paling mencabar. Bila tengok, jawapan simple je. Tapi soalan, intelektual betul petunjuk yang dia bagi tu. Tapi bila tengok reaksi pemenang tempat pertama, memang syok lah. Tiba-tiba rasa best. Terbaiklah UMW Toyota buat event macam ni. Sekurang-kurangnya boleh ubat stres dalam diri ni. Betul tak?